Sambil kita menikmati udara pantai dengan suara ombak yang sangat-sangat menyegarkan, Pakcik menggubahlah bunga-bunga sakura ini. Sakura ke? Tak apalah. So kita ada buat hiasan sikit. Apa-apa pun Pakcik nak tunjukkan. Yang kali ni Pakcik dah ada 2 sofa dan ada anak sofa pun ada. Ni sofa kecil untuk single, yang ni untuk 2. Lepas ni untuk 2 juga. Ayo kita buka. Yang penting benda ni jangan kita terlupa nak bawa. Itu dia. Dan kita charge. So Pakcik bawa pokok juga kat situ, tapi daun-daun dia kita terpaksa keluarkan. Dan yang lain tu Pakcik ada ni lah. So semuanya tema adalah tema kakis. Ini kita akan letak dekat atas sofa nanti, supaya sofa kita nampak lebih estetik, ya. Awak kan? Macam tu. Macam ni. Dan kita akan letak meja, sudut sofa kat sini, sudut meja. Lepas tu nanti kalau malam kita nak project something kat sini, tapi projector tak bawa pula. Itulah dia. Walaupun barang-barang ni semua dalam satu kereta je korang. Kalau kita bijak untuk compact dan susun, segala-galanya jadi. Apa-apa pun, sama Pakcik Kody, apa-apa pun jadi.